Orang lelaki dan orang perempuan memang takkan sama. Dia punya bentuk biologi pun tak sama. Banyaklah perbahasan-bahasan. Dia memang takkan sama. Cara psikologi berfikir takkan sama. Cara pendidikan berbeza. Macam mana orang ni dibesarkan dengan orang dibesarkan, kita kena faham. Dia berbeza. Saya selalu bagi contoh benda ni. Isteri, anak sulung, anak tentera. Dia biasa tengok bapak dia bagi koman. Baris, siapa? Kan? Kahwin dengan satu orang suami. Anak cikgu, dalam anak bungsu, anak cikgu. Cikgu seni pula tu. Bergalus. Bapak suami bergalus. Mak dia bergalus. Suami pun bergalus. Suami dan keluarganya adalah makhluk halus. Kahwin. Tak sama. Isteri, abang pergi kedai. Oh. Dia tak sama. Faham. Faham. Itu benda penting. Kan? Faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk yang saya diamanahkan untuk bicara dan bawa pagi ini adalah keluarga sakinah, bahagia sehingga syurga. Kita akan cerita 5 bab pada pagi yang berbahagia ni. Saya terus pergi pada bab yang pertama. Bab yang pertama mengenai apa itu keluarga menurut Al-Quran. Apa itu keluarga menurut Al-Quran? Itu bab pertama. Surah rujukan kita adalah surah Rum. Nanti salinkan surah dia dengan ayat dia. Mungkin salah satu soalan. Kan? Supaya kita balik, kita boleh buat rujukan nanti. Surah Rum ayat ke-21. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram, dan dia menjadikan kepada kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada diri kamu sendiri dan pasangan kamu, suami, isteri. Okey. Kita ni bangsa manusia. Di sebalik kita ni banyak bangsa-bangsa yang lain, dari bangsa jin dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi secara semula jadinya Allah jadikan bagi manusia ni pasangannya manusia juga. Walaupun ada kisah orang berkahwin dengan golongan jin, sampai dibahaskan dalam bab fiqh, apa hukum orang berkahwin dengan jin. Kalau andai kata orang tu lelaki, maka dibolehkan. Tapi kalau manusia yang perempuan, tidak dibolehkan. Sampai dibahaskan dalam bab hukum nikah kahwin. Macam contohlah, ada perbahasan nikah kahwin dengan duyung. Benda ikan duyung ni bukan saja dibahaskan daripada sudut bangsa-bangsa. Orang putih ada, orang Cina ada, orang Melayu ada. Kan? Sampai dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh juga, apa hukum berkahwin dengan ikan duyung. Jadi hukumnya tak boleh. Jadi ayat ini menyebut bahawa antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadikan kamu ni, pasangan kamu tu manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang tentram. Ada sakinah padanya itu. Dan kemudian apabila lelaki dan perempuan daripada kalangan manusia ini, kita jadikan, Allah jadikan berpasangan,
berkahwin dia wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan kami jadikan dia ada mawaddah dan ada rahmah. Mawaddah kalau tengok dalam terjemahan pimpinan Rahman dan sebagainya, kasih sayang. Rahmat tu maknanya belas kasihan. Tapi nanti kita akan detailkan lagi apakah yang dimaksudkan mawaddah, apa yang dimaksudkan dengan rahmah itu. Dan pada itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kalau kita nak berfikir ni, dia ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maknanya Allah jadikan antara manusia ni, dia akhirnya sampai satu masa dia berkeluarga, suami isteri, dan kerencaman antara suami isteri itu dia ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang hari-hari bergaduh, berminggu-minggu, bertahun-tahun, tapi jodoh kekal sampai akhir. Ada orang yang senyap, baik, tiba-tiba berpisah. Itu kan kalau kita nak perhati, banyak benda kita boleh belajar. Sebab tu inna fi dzalika laayatin ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang nak berfikir. Tuan-tuan sekalian, saya dalam bahas bab rumah tangga ni, kalau dalam radio tu, dalam episod ataupun dalam segmen Pesona di Zahra. Pesona di Zahra ni di Radio IKIM berbelas-belas tahun pagi. Tahun ni tukar petang. Kan? Sebelum ni pukul 10 suku pagi. Ini tukar 5 suku petang sebab ada permintaan. Pagi tak sempat. Kan? Orang kerja dan sebagainya. Pindah petang. Mula-mula tahun pertama 2009 tau. Pesona di Zahra 2009. Radio IKIM. Saya bahas rumah tangga daripada sudut hukum dan sebagainya. Bidang saya memang syariah undang-undang. So kita ceritalah sudut hukum agama, sudut undang-undang. Macam mana perkahwinan, macam mana ini dan sebagainya. Beribu permasalahan kes. Orang dulu boleh live telefon tau. Sekarang orang pakai Facebook ke tanya, WhatsApp ke, dulu live telefon. Ada satu tu, Assalamualaikum Ustaz. Sedih betul makcik itu, sedih betul kan? Suami saya ni baik Ustaz, tapi kan saya memang tak tahan dengan dia. Sabar kak, sabar. Kenapa kak? Tak adalah Ustaz. Dia kalau jalan tak pegang tangan saya Ustaz. Besar betul masalah tak pegang tangan tu kan. Saya fikir, tapi bagi kita bagi kecil, bagi dia besar. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kan? Dia ada tanda kebesaran Allah bagi orang nak berfikir. Kita boleh berfikir, oh ya ke? Ni maaf saya sebut tau. Ni saya cerita pengalaman saya. Ada satu orang tu, saya kata Ustaz, nak cerita ni, nak tanya ni, suami saya ni dia tak, macam nafkah batin dia tak berapa lah. Kan? Nak bagi saya apa semua kan. Oh ya ke? Minta maaf kak nak faham, saya nak tanya sebab saya nak ulas. Maknanya saya kena tanya, umur apa? Umur saya 65 Ustaz. 65. Okay, jadi saya nak faham. Saya ada kelas muslimah, kelas makcik-makcik dulu bertahun-tahun jugalah. Ini kelas makcik-makcik umur 60, 50, 70 kan. Saya tanya makcik, maaf cik, saya nak tanya ni. Habis kelas saya tanya. Saya nak faham sebab saya nak bahas bab hukum kan. Orang perempuan umur 60 lebih ada lagi ke kemahuan dengan suami? Ada Ustaz. Oh ada punya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dia ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang nak berfikir. Bab rumah tangga ni kan, maknanya nak ambil iktibar, maknanya macam-macam angle boleh kita ambil iktibar. Okey, habis 2009. 2010 saya diminta untuk sambung sebab mungkin perbahasannya mungkinlah bahasanya itu sesuai dengan pendengar kan. Jadi maknanya minta sambung. Okey, 2010 saya bahas lagi sebab syariah ada undang-undang. 2011 sambung lagi. Okey, boleh. 12 sambung lagi. Okey. 2013 Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz. Pesona di Zahra, kekeluargaan. Saya kata apa? Habis kitab dah saya. Habis kitab saya tak tahu nak bahas apa lagi.
Allah boleh Zat. Saya kata, Allah, aku tolonglah Tuhan, aku tak tahu. Saya pergi Mesir, pergi expo kitab-kitab dekat Mesir. Cuba nak cari kitab-kitab pasal kekeluargaan. Rupanya saya ingat habis dah. Habis kitab kat Malaysia dah, saya rasa. Sebab kitab bahas pasal anak-anak banyak. Tarbiyatul aulad. Hubungan suami isteri tak banyak tau. Spesifik hubungan suami isteri tak banyak sebenarnya. 4 tahun bahas, habis. Pada saya lah habis. Saya pergi Mesir, expo kitab, tengok, banyak lagi pembahasan tu. Nak ceritanya, banyak sebenarnya kalau kita nak ulas dan angle kita nak ulas. Dan apa sudut hukum, apa kata agama dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita nak berfikir. Rumah tangga ni ibarat satu teko. Okey? Kita diajar konsep teko. Fungsi teko isi air bermanfaat untuk orang minum. Okey, teko. Tapi model teko masing-masing. Kita tak boleh ambil model teko kita, paksa anak kita macam teko kita. Kau punya teko tak betul ni, kau kena besarkan sikit pemegang dia. Sebab ayah punya teko pemegang dia okey. Tak boleh. Anak takkan sama dengan rumah tangga kita. Rumah tangga kita takkan sama dengan rumah tangga bapak kita. Takkan sama dengan rumah tangga atuk kita. Teko, kita ajar konsep teko yang betul, tapi macam mana nak diolah teko itu, tu terpulang kesesuaian diri masing-masing. Sebab itu kalau nasihat rumah tangga, tak boleh nak macam seolah itu absolute. Itulah sebenarnya satu-satunya nasihat tunggal. Yang maknanya, itulah model terbaik contohnya kan. Kita boleh bagi model konsep teko. Tapi masing-masing lah. Mungkin rumah tangga ni sesuai, dia suka moncong kecil, dia suka. Itu ikut dia lah. Kan? Ada yang dia suka moncong besar, tapi pemegang kecil. Itu ikut dia lah. Janji dia boleh minum air selesa untuk rumah tangga tu. Itu rumah tangga. Kan? Dia satu model. Kan? Yang mana konsep satu teko. Dan kemudian kita ajarkan dan semua masing-masing olah teko dia. Kan? Rumah tangga itu dia olah sesuai dengan konsep yang dia ajar. Okey. Jadi surah Rum Allah SWT sebut Allah jadikan manusia, laki, perempuan, kan? Pasangan, dan ada sakinah. Sakinah ni ketenangan hati. Dan Allah jadikan mawaddah dan rahmah. Dan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Tuan-tuan muslimat dan hadirin sekalian. Okey, habis bab pertama. Kita nak cerita 5 bab je, kan? Habis bab pertama. Okey. Bab yang kedua. Bab yang kedua, Bab yang kedua, perkataan cinta. Dalam rumah tangga. Perkataan cinta dalam rumah tangga. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan perkataan cinta. Dalam bahasa Arab dia dipanggil al-hub. Al-hub. Hub ni cinta. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut, salinkan nama surah, ayat, nanti boleh buat rujukan. Allah sebut, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, Allah suka orang yang bertaubat dan juga orang yang menjaga kebersihan. Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kan? Dalam surah Saf ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang yang berjihad di jalan Allah tu saffa, betul-betul tersusun, seperti seakan mereka sebuah bangunan yang kukuh. Maknanya kalau nak berjuang satu benda tu, biar tersusun, ada peraturan dia. Macam contoh kita mengendalikan surau kita ni, kan, biar ada satu kaedah yang tersusun. Jadi Allah mencintai kita berusaha membangun satu benda tu, kan, dengan keadaan yang tersusun. Okey. Surah Ali Imran ayat 134.
Ali Imran ayat 134 Allah SWT sebut auzubillahi minasyaitanir rajim innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tu mencintai, menyukai orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik tu Allah suka. Kan? Apa lagi? Surah Ali Imran ayat 76. Ayat 76 Allah sebut innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka, Allah mencintai orang yang bertakwa. Okey. Jadi perkataan al-hub, perkataan cinta Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi dalam rumah tangga tidak disebut perkataan al-hub, cinta dalam rumah tangga. Sedangkan ayat-ayat lain Allah guna perkataan al-hub, cinta tu. Tapi dalam rumah tangga Allah guna perkataan mawaddah. Mawaddah. Kan? Allah tak guna perkataan al-hub. Allah kata wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Allah tak kata wa ja'ala lakum al-hub wa rahmah. Sedangkan al-hub, cinta tu Allah guna dalam perkataan-perkataan yang lain. Tapi yang menariknya dalam rumah tangga Allah kata mawaddah. Saya tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya mencari konsep dan mawaddah dalam 10 kitab tafsir. Kan? 10 kitab tafsir saya cari apa maksud al-mawaddah ni? Sebab apa tau? Sebab hatta perkataan al-hub tidak disenaraikan dalam rantaian Asmaul Husna. Nama Allah dalam Asmaul Husna tak ada al-hub, tak ada al-habib, tak ada. Tapi mawaddah ada. Mawaddah ni perkataan daripada wadda. Kan? Jadi sifat bagi wadda ni yang akhirnya membentuk perkataan mawaddah ni al-wadud. Kita jumpa perkataan nama Allah al-wadud. Dalam Asmaul Husna ada al-wadud. Al-hub, al-habib tak ada. Walaupun dalam ayat Quran yang lain Allah sebut perkataan innallaha yuhibbu at-tawwabin, innallaha yuhibbul muhsinin. Kan? Jadi mana itu yang menarik tuan-tuan sekalian. Kan? Saya semak tafsir Ibnu Kathir, tafsir Al-Quranul Azim, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kan? Saya semak tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Sa'di, tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Baghawi untuk kita faham apa mawaddah itu. Apa mawaddah itu? Kan? Kalau kita tengok tafsiran dalam bahasa Melayu, Quran terjemahan, mawaddah itu kasih sayang. Kan? Tapi rupanya ada setengah-setengah perkataan dekat setengah bangsa benda tu tak ada. Setengah-setengah perkataan, setengah bangsa perkataan tu tak ada. Vocab tu tak ada. Contoh-contoh, siapa orang Johor sini? Cuba angkat tangan. Siapa orang Johor? Johor, Siapa orang Johor? Saya minta maaf, saya bagi contoh orang Johor. Kau orang Johor kan? Okey. Akak faham tak perkataan mengempor? Mengempor. Abang orang Johor Mengempor. Dalam bahasa orang Kuala Lumpur, orang lama sebut Kuala Lumpur, ataupun orang Perak ke, orang Kelantan ke, kita nak sebut apa mengempor? Okey. Satu perkataan terjemah word by word tak ada. Kan? Macam gelong, ngempor dia terpleset macam itulah. Okey, nanti tanyalah kat kawan Johor saya nak tahu, tak kerti. Okey. Tapi nak ceritanya, ada setengah-setengah perkataan dalam setengah-setengah bangsa nak terjemahkan word by word, benda tu tak ada. Jadi mawaddah ni orang Melayu terjemahkan umum kasih sayang. Okey? Kasih sayang. Tapi kasih sayang tu sebenarnya bukan terjemahan yang tepat untuk mawaddah. Sebab apa? Mawaddah adalah sulaman kepada 3 sifat, iaitu al-hub, al-fahmu dan juga husnul muasyarah, iaitu cinta, faham dan juga perhubungan yang baik, menghilangkan kemudaratan. Itu maksud mawaddah. Mawaddah ni dia daripada sulaman daripada tiga unsur. Sebab tu kalau kita nak terjemahkan word by word,
secara umum kasih sayang. Tapi kalau kita lebih detail lagi, kita baca kitab-kitab tafsir, kita jumpa bahawa dia gabungan daripada 3 sifat, iaitu al-hub tu sendiri, cinta tu sendiri, kemudian daripada perkataan al-faham, al-fahmu, faham, saling memahami, tafahum, dan juga daripada perkataan husnul muasyarah, iaitu hubungan yang baik dengan menghilangkan kemudaratan. Hubungan yang baik dengan menghilangkan kemudaratan. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab kalau semata-mata cinta, orang Melayu kita pun sebut, cinta ni buta. Cinta ni menipu. Kan? Cinta ni maknanya dia maksudnya pura-pura. Dia boleh berpura-pura cinta ni. Kan? Cinta ni boleh berubah kalau semata-mata cinta. Kan? Faham. Okey? Faham ni maksudnya dalam rumah tangga, mawaddah ni pertama cinta tu, kalau semata-mata cinta dia boleh berubah. Sebab tu kalau semata-mata cinta, orang kahwin semata-mata cinta, semata-mata dengan apa yang dia nampak, oh sebab orang tu cantik. Satu hari nanti kalau dah tak cantik, dia akan hilang cinta tu. Kalau semata-mata harta, satu hari nanti kalau harta tu tak ada, akan hilang cinta tu. Kalau semata-mata katakanlah glamour, tiba-tiba dia tak glamour, akan hilang cinta tu. Kan? Kalau semata-mata pangkat, tiba-tiba orang itu hilang pangkat, akan hilang cinta tu. Kalau semata-mata al-hub. Sebab itu konsep rumah tangga dia bukan al-hub, dia mawaddah. Mawaddah ni sulaman 3. Satu al-hub tu sendiri, cinta. Tak kisah. Apapun alasan dan reason dia, apapun alasan dia, kena sulam dengan yang kedua, al-fahmu. Faham. Dia kena faham. Kan? Fahami berbeza. Orang lelaki dan orang perempuan memang takkan sama. Dia punya bentuk biologi pun tak sama. Dia punya cara pun tak sama. Orang perempuan, orang lelaki takkan sama. Kan? Banyaklah perbahasan-perbahasan. Dia memang takkan sama. Cara psikologi berfikir takkan sama. Orang perempuan dengan orang lelaki. Cara pendidikan berbeza. Pendidikan berbeza. Kan? Macam mana orang ni dibesarkan dengan orang dibesarkan, kita kena faham. Dia berbeza. Okey? Saya selalu bagi contoh benda ni. Suami, isteri, anak tentera. Okey? Anak sulung dan anak sulung, anak tentera pula tu. Dia biasa tengok bapak dia bagi koman. Baris siapa? Kan? Kahwin dengan satu orang suami. Anak cikgu. Dah lah anak bungsu. Anak cikgu. Anak cikgu. Cikgu seni pula tu. Bergalus. Bergalus. Bapak suami bergalus. Mak dia bergalus. Suami pun bergalus. Suami dan keluarganya adalah makhluk halus. Kahwin. Tak sama. Tak sama. Kan? Isteri, abang pergi kedai. Oh. Okey. Dia tak sama. Faham. Faham. Tu benda penting. Kan? Faham. Okey. Apabila suami atau isteri buat salah, kena faham. Tak ada manusia yang tak buat salah. Dan orang buat salah ni, dia ada lima jenis. Orang buat salah, dia ada 5 jenis. Bibi kakak salinkan. Biar ingat. Kalau tak, hafal. Pertama, ada orang buat salah sebab jahil. Sebab memang dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Ada orang memang dia tak tahu tu salah tau. Kita tak boleh ukur, kita anak imam, kita bapa kita imam, kita kebetulan Allah takdirkan kahwin dengan suami yang memang tak ada basic agama. Dia memang tak faham kadang-kadang. Kita lah kena faham kan. Ada orang buat salah sebab memang dia tak faham. Akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah dapat menantu. Kita memang dibesarkan dengan pandai masak ke apa. Anak menantu kita memang belajar, tak sempat nak pandai masak. Janganlah komplain masak dia. Sebab dia memang tak tahu. Kita pun cakap, takkan goreng telur pun tak tahu. Dan memang tak tahu nak macam mana. Kita lah ajar. Kan? Okey.
Yang kedua, ada orang buat salah memang dia berniat buat salah. Memang berniat buat salah. Memang berniat memang nak buat benda ni. Kalau buat jahat tu memang betul-betul berniat buat jahat lah. Okay? Yang ketiga, ada orang buat salah, dia memang jahat tapi sedang berusaha menjadi baik. Dalam berusaha menjadi baik itu dia ada buat salah. Dia takkan sama dengan keadaan orang buat salah dengan niat nak buat salah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan ingat ada satu orang datang ke surau kita, pakai skirt, tak pakai tudung. Dia adalah orang yang nak datang surau. Mungkin background dia kita tak tahu. Tapi sampai depan surau kita marah. Takkan tak tahu adab pakai surau, tak kerti pakai tudung. Itu pakai itu tak kerti labuh-labuh sikit. Dia orang jahat mungkin sedang berusaha menjadi baik. Dia tak sama dengan orang jahat berniat buat jahat. Yang keempat, orang buat salah ni ada orang baik yang tersilap. Dia baik, tapi dia tersilap. Kita tak boleh treat dia, marah dia, hina dia macam orang jahat yang berniat buat jahat. Tak boleh. Suami kita 20 tahun kahwin, sekali saja buat silap, kita punya marah, mengungkit. Dia orang baik yang tersilap. Dia berbeza dengan, saya biasa dengan masalah rumah tangga kan. Ustaz, saya ni 20 tahun kahwin, 24 kali suami buat hal Ustaz. Itu lain. Itu memang lain. Ini Ustaz, suami saya buat hal, memang jahat orangnya apa semua. Baru berapa tahun kat kahwin? 20 tahun. Banyak kali ke buat hal? Sekali ni. Maknanya dia orang baik yang tersilap. Kalau memang orang jahat, dia memang jahat daripada awal lagi dia akan buat jahat. Itu faham. Itu faham. Mawaddah tu faham. Kenapa dia buat salah? Dan yang kelima, ada orang baik yang tak buat benda betul. Dia baik memang okey semua, cuma tak puasa. Apa suami saya jahat orang dan apa semua. Tak puasa Ustaz. Tapi lain nafkah semua bagi. Mana itu saja dia yang tak betul dia. Kita tak boleh treat dia sebagai orang jahat yang dia buat jahat. Hatta cara memandang pun kena betulkan tau dalam agama. Dan benda ni real. Kita akan berhadapan dengan kesilapan isteri kita. Kita akan berhadapan dengan kesilapan suami kita. Kita akan berhadapan dengan kesilapan menantu kita, anak kita, ipar kita, mak mertua kita. Jangan mentang-mentang dia buat salah, kita tu treat dia. Kita hukum dia, kita bertindak macam dia orang jahat yang memang berniat buat jahat. Tak adil. Tak ada mawadah. Mawadah akan hilang. Sebab kita tak cuba faham. Okey. Jadi, dan yang ketiga sulaman mawadah ni adalah husnul muasyarah. Husnul muasyarah ni iaitu hubungan yang baik dengan menghilangkan kemudaratan. Rumah tangga ni hubungan yang baik. Kena bagi nafkah, bagi hadiah, dan menghilangkan kemudaratan. Nafkah rumah kena ada, rumah biar bagus boleh menghilangkan kemudaratan. Kalau ada mudarat pada keluarga, kita hilangkan. Itu husnul muasyarah. Tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan rumah tangga kita tengok apa yang hilang. Ada orang kadang-kadang hari ni saya memang dah tak cinta lah dekat isteri saya. Dah tak cinta lah kan. Macam mana nak buat ni? Memang tak tahu, dah tak sayang lah apa semua kan. Kalau cinta hilang, wujudkan balik bibit-bibit cinta. Macam mana nak mengurat dulu. Kadang-kadang kita ni, orang perempuan sebelum kahwin, kita-kita je sebelum kahwin, orang lelaki akan membuat sepenuh hati sayang dia untuk ambil hati orang perempuan. Selepas kahwin, orang perempuan pula sepenuh hati akan bagi kepada lelaki. Waktu sebelum kahwin, orang lelaki sepenuh hati bagi sayang sebab nak tackle kan. Ni bahasa nak mudah faham kan. Jadi orang perempuan yang agak macam you tak you. Lepas tu orang lelaki mengejar. Kan? Faham betul-betul dapat. Tapi bila dapat, tabiatnya orang perempuan sepenuh hati pula pada orang lelaki. Kan? Orang lelaki, alah tak dapat. Itu yang dia buat tak tahu tu.
Jadi kadang-kadang kan, maksudnya kita kena faham situasi itu, dan abang pun kena faham situasi itu. Oh, dia memang dah sepenuh hati dah bagi. Jadi maksudnya itu yang kadang-kadang kita jadi macam tak nampak dan tak hargai, sebab kita tak perasan benda tu. Okay? Jadi cinta ni kalau hilang, kena wujudkan bibit-bibit cinta. Macam mana mengurat dulu, memang kena ada. Suami dia ada dunia dia, isteri ada dunia dia. Contoh suami dengan isteri sama-sama kenal kat universiti. Bila kahwin, suami bisnes, isteri jadi cikgu. Lepas 5 tahun, dunia dah berbeza. Suami nak cerita kat isteri, tadi I jumpa menteri tau. Isteri takkan faham. Menteri tu pun nak jakun ke? Menteri. Dia takkan faham. Jadi akhirnya, komunikasi takkan dapat dengan baik dia. Isteri pula kena bual dengan suami, bang, tadi budak-budak tu nakal betul lah, saya tangkap dia isap vape lah bang. Laki dia pun isap vape juga, contoh kan. Dia takkan faham. Lepas 5 tahun akan berlaku jurang dah. Jadi skufu bukan saja sebelum kahwin, kena cari skufu lepas kahwin lagi penting. Sebab itu sampai satu tahap kita kena tinggalkan dunia kita, dunia suami, dunia lelaki, buat dunia kita sendiri, dunia ketiga yang kita je tahu. Carilah apa-apa yang kita tahu. Memang kena korbankan sikit lah. Kan? Kita tak suka ke apa, tapi kena buat. 5 tahun, 10 tahun, kalau tak dijaga, jurang makin besar. 20 tahun, jurang makin besar. Akhirnya tak boleh nak komunikasi. Cerita tak sama. Kan? Sebab tu, kita kena wujudkan bibit-bibit cerita. Macam mana sebelum kahwin dulu. Kena aware benda ni. Okay? Dan kena doa. Sebab apa? Memang wujudnya sihir memisahkan rumah tangga. Doa. Kadang cinta hilang, kan? Cek juga faktor-faktor yang demikian. Selain faktor kemanusiaan lah. Selain faktor kemanusiaan. Ada juga saya jumpa satu hari, satu orang tu datang, waktu tu saya sendiri handle lah kes saya. Sekarang kita dah ada bawah macam peguam bawah kita dan kawan-kawan bawah tu. Dulu saya sendiri handle. Datang tu pakcik dengan makcik umur dekat 60 lebih kat 70. 60 lebih 70 dekat 70. Seorang pandang sana, seorang pandang sini. Kan? Jadi tanya macam komplain lah pasal rumah tangga dia. Akhirnya kesimpulan dua-dua ni, Ustaz, kami ni kena sihir pemisah lah Ustaz. Saya kata, pakcik, umur dekat 70 tahun tu kan, saya rasa lah kan, siapalah nak menyihir tu. Tapi saya tak nafikan. Saya kata saya tak nafikan, mana tahu kadang isteri kita di mata kita tu macam biasa sangat. Di mata orang lain tu macam wow sangat kan. Saya tak tahulah, mungkin makcik lebih wow di mata orang lain kan. Mungkin saya tak nafikan lah. Okey, tapi saya nak bagi cadangan, boleh tak? Dekat sebelah ofis saya tu ada klinik. Waktu tu dia ada buat pasal hormon. Cek hormon. Sebab Islam tak nafi kemanusiaan. Cek jugalah. Agak dia terfikir, dia buat cek. Rupanya memang apabila satu masa, hormon apabila tidak stabil, orang perempuan dia ada monopause dia, orang lelaki ada apa? Istilah dia? Andropause kan? Maksudnya saya tak dengar tadi apa? Dari kelas sikit. Memang kena cek hormon. Apabila hormon tak stabil, kita pun takkan stabil, mudah sensitif. Cek hormon. Jadi lepas sebulan, datang balik, dua-dua dah okey dah. Macam si rumah tangga dah hilang. Tak adalah Ustaz. Kan? Memang kena cek hormon. 40-50 dah kena cek hormon. Jangan sayang duit untuk kesihatan. Kan? Jangan sayang duit untuk kesihatan. Makan, ada benda-benda dah 40 ke atas, kita tak produce benda-benda kemanusiaan. Pergi. Kan? Rumah tangga, kita kena jadi contoh yang baik untuk cucu kita. Kita sebagai atuk atau nenek bergaduh je, macam mana jadi role model pada cucu? Rupanya hormon tak stabil. Yang disalahkan apa? Jin. Kesian jin. Jin tu tak pasal. Dia pun ada masalah rumah tangga dekat tepi tu. Aku pula kena jin tu. Tak pati tu jin tu kan. Ini saya umat ni semua jin tu pasal. Sebab manusia bila ada masalah, dia akan mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Untuk meredakan psikologi dia. Paling mudah jin lah. Paling mudah jin. Sebab tu macam saya suka Islam tak nafi kemanusiaan. Kita cek kemanusiaan. Kan cek hormon. Jadi maknanya kalau cinta hilang,
dengan mulakan bibit, mulakan dengan doa. Okey. Mawaddah tadi sulaman, cinta, al-hub, al-fahmu. Kalau al-fahmu hilang, kefahaman hilang, cari dengan ilmu. Duduk balik, cara-cara macam ni sangat bagus. Untuk rumah tangga. Sangat bagus, ingatkan balik. Untuk kita faham balik. Al-fahmu hilang, kena cari dengan ilmu. Okey? Kalau yang ketiga, husnul muasyarah, ataupun maknanya hidup dengan baik dengan menghilangkan kemudaratan hilang, cari dengan will, dengan niat balik. Aku nak buat benda ni. Maknanya dah buat tak tahu, niat balik, insya-Allah aku salah ni. Aku nak buat balik, kena ada kekuatan hati untuk buat. Dan tuan-tuan sekalian, ketiga-tiga ini jugalah, kalau kita tengok, kalau hilang tiga-tiga ni, sampai mengharuskan kalau nak bercerai. Walaupun kita tahan-tahan, pergi ke mahkamah tengok apa pasal nak bercerai makcik, hilang cinta lah. Okey, boleh cari balik makcik. Saya tidak sefahaman dah. Oh, okey, sefahaman tu dah agak alasan yang boleh dipertimbangkan. Berlaku mudaratlah rumah tangga saya, husnul muasyarah tak ada. Hakim sendiri akan mencadangkan untuk berpisah. Kalau tiga-tiga tak ada. Sebab tu mawaddah tu penting. Kenapa dah tak ada kesefahaman? Okey lagi. Mudarat perkahwinan. Harus bercerai. Hakim sendiri mencadangkan untuk bercerai. Dan tiga-tiga ni kalau kita tengok, al-hub letaknya di hati. Al-fahmu letaknya di akal. Husnul muasyarah fizikal. Itulah manusia. Manusia kan daripada hati dia, daripada pemikiran dia, dan daripada fizikal dia. Husnul muasyarah ni fizikal. Bagi nafkah, berbuat baik, tolong isteri dan sebagainya. Itulah husnul muasyarah. Tiga-tiga unsur tu. Dan itulah tiga-tiga unsur manusia. Jadi Allah SWT sebut bahawa waja'alakum mawaddah warahmah tu, dan kami jadikan bagi kamu tu waja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan kami jadikan di antara kamu tu mawaddah rahmah. Mawaddah tu tiga benda tu. Sulaman di antara al-hub, al-fahmu, dan juga husnul muasyarah. Maknanya hubungan yang baik dengan menghilangkan kemudaratan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Habis bab yang ketiga. Bab pertama tadi kita cerita konsep ayat surah Rum ayat 21. Bab yang kedua kita cerita mengenai kenapa perkataan al-hub banyak dalam Quran, tapi dalam rumah tangga tak ada pun sebut. Disebut mawaddah. Jadi, dan yang ketiga kita bahas lebih detail apa tu yang maksud mawaddah. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Okey. Bab yang keempat. Bab yang keempat. Okey. Kita kait dengan tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah rumah tangga bahagia sampai keluarga sakinah, bahagia sampai syurga. Okey, kita bagi yang keempat. Bahagia itu. Kita bahas mengenai bahagia. Okey, tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya satu soalan. Tanpa hadiah. Tapi jawablah. Okey. Bahagia ni, bahagia ni, okey. Dia, adakah bahagia ni, kalau kita belajar, kita tahu tau. Oh, ini. Okey. Kemudian dalam bab ilmu ni, dia ada dua. Satu tahu, satu lagi rasa. Okey, contoh. Kita belajar, kita tahu Allah tu wujud. Allahu ahad, Allahu samad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan Allah tu esa, Allah tempat minta hajat segala makhluk. Kita tahu, oh Allah ahad, Allah as-samad. Tapi kita rasa Allah ahad dan Allah samad satu benda yang lain.
Ilmu tahu dengan ilmu rasa dua benda berbeza. Kita belajar, kita tahu. Rasa, feel adalah benda yang lain. Kita tahu Allah tu wujud, tapi kita feel Allah tu wujud, itu benda yang kena latih lagi. Kita tahu Allah tu maha memberi pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Kau kami mengabdikan diri, hanya Kau kami minta pertolongan. Tapi untuk kita feel Allah tu minta pertolongan, itu satu ilmu yang lain. Kena latih. Kan, sampai kita latih sampai kita rasa rapat dengan Allah, sampai kita rasa oh Allah tu betul-betul ada. Kita tak takut apa-apa melainkan Allah. Allah tu tempat minta perlindungan. Allah tu tempat minta hajat. Kita rasa betul-betul dan kita telah rasa, oh kalau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala masalah. Kan, ada masalah, ada jalan keluar. Kita rasa betul Allah bagi jalan keluar pada kita. Itu rasa. Kita dah melalui, kita rasa. Okey. Soalannya, bahagia ni ilmu tahu atau ilmu rasa? Bahagia ni ilmu tahu ke ilmu rasa? Alah, mentang-mentang lah tak ada hadiah, slow je. Okey, banyak sangat tak cukup ni. Rasa ni ilmu tahu ke bahagia ni ilmu tahu ke ilmu rasa? Ilmu rasa. Sekalipun kita belajar untuk bahagia, kita kena ada 5 step dia. Ni. Kita boleh catat. Tapi bahagia tu benda feel, benda yang kita lalui. Kita melalui benda tu. Itu ilmu rasa. Kan? Dia benda berbeza tau. Kan? Jadi kita sebut bahagia sampai syurga. Kita naklah buat gini. Kita takkan dapat bahagia kalau kita tak feel benda tu. Saya tahu benda ni penting, tapi saya tak tahulah, saya tak boleh lah nak buat, saya tak boleh lah, kan? Sebab dia tak feel. Kan? Sebab ilmu ni ada dua. Ilmu tahu dan ilmu rasa. Kan? Macam contohlah, tuan-tuan tahu durian sedap, tapi kalau nak cerita dekat Mak Saleh ke, sedap tu durian, dia tak rasa sedap tu, dia takkan boleh faham benda tu. Kan? Saya ada kawan, kan? Dia orang Arab, kan? Sekali saya tanya satu orang Arab, sekali saya tanya satu Mak Saleh, kan? Saya tanya dia, kau pernah rasa durian tak? Kata, aku pernah duduk Malaysia berapa bulan. Kau pernah makan durian? Pernah. Cuba kau describe durian tu macam mana? Dia kata, smell like a toilet, taste like a benzene. Taste macam minyak petrol, kadang-kadang kebetulan mungkin dia makan tu yang memang yang bergas tu kan. Smell like a toilet. Tapi kita kalau bau durian, kan, sebab kita dah feel sedapnya durian tu. Kan? Ilmu rasa dengan ilmu tahu benda berbeza. Jadi bahagia ni benda rasa. Sebab tu kadang-kadang kita boleh tengok orang tu bahagianya hidup dia. Tapi untuk bahagia dia je tahu. Sebab itu jangan pernah bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita takkan dapat apa-apa kebahagiaan. Jangan pernah bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Sebab dia benda rasa. Kan ada satu kisah satu orang antara orang naik motor dengan orang naik kereta besar. Satu hari ada satu orang naik kereta besar dengan isteri dia. Berhenti kat traffic light. Di sebelah orang yang naik motor dengan isteri dia juga. Jadi dia tengok orang naik motor, dia kata bahagianya dia ni berpelukan dengan isteri tu, bukan main romantik lagi Orang naik motor ni perhati, bang, bahagianya dia ni bang. Kan kita naik motor je bang Dia tu naik kereta besar sedap kan memang Masing-masing melihat kebahagiaan orang lain yang dia tak feel. Kan? Sebab tu jangan pernah membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Sebab orang ada kebahagiaan dia, tak ada masalah dia. Kita cakap, Ustaz, suami saya ni Ustaz, tak romantik lah Ustaz. Jalan Ustaz, 5 tiang tinggal saya Ustaz. Suami orang lain tu pegang tangan, bukan romantik lagi Ustaz. Suami dia mungkin pegang tangan, tapi kita tak tahu masalah dia. Suami kita walaupun tinggal 5 tiang, tapi nafkah, rumah sediakan, kita tak tahu tau.
Lepas tu kadang kita, orang tu bagi tu bercerai. Kita tahu sebab dia tak boleh banding. Dia ilmu rasa, ilmu feel. Kena rasa bahagia tu. Jadi bahagia ni memang dia kena cari dan kena rasa. Okey. Bahagia ni dia ada prasyarat dia. Okey, dia ada prasyarat dia. Kalau kita tak ada prasyarat ni, kita susah nak bahagia. Prasyarat bahagia adalah rasa bersyukur. Okey? Rasa bersyukur. Sebab itu benda bersyukur ni benda yang Quran sebut, hadis pun sebut, sampai Allah SWT sebut wa qalilum min ibadiya syakur. Sikit hamba-Ku yang bersyukur. Sebab kalau orang dia tak bersyukur, dia tak nampak nikmat tu satu nikmat. Kan? Dia membandinglah. Tu orang tu, orang ni, tu orang ni, banding aja. Dia tak nampak nikmat tu satu nikmat. Okey, salinkan. Kita tambahan sikit pagi ni. Nikmat ni ada 5 Nikmat ni ada 5. Nikmat ni ada 5. Satu dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah ni nikmat asas yang kita tak minta Allah sediakan. Contohnya udara macam ini nikmat asas. Tak payah minta-minta, tak ada bil. Cuba udara ni ada bil. Maka setiap bulan, hujung bulan kita akan berjimat-jimat sedut nafas. Kenapa tu Ji? Jimat lah kan. Tapi kita nak sedut, berapa banyak kita sedut, kita boleh sedut. Saya berbalik daripada Yunan. Naik gunung. Dekat 5,000 meter. Terpaksa beli oksigen tu lah. Kan? Satu tong macam itu. Saya kata, wih, oksigen kena beli. Sebab atas tu tak berapa cukup bagi orang tak biasa tu. Kalau tidak, dia akan ada, dia panggil altitude sickness. Altitude sickness maknanya atas tu udara makin nipis. Akan jadi pening lah, muntah lah, apalah. Jadi dia, tour guide tu kata, okay, beli kau oksigen. Saya kata, wish, kalau kat bawah kita kena beli kan. Susah juga kan. Bini sedut banyak, marah. Abang ni, awak ni jimatlah sikit. Kan? Suami berdengkur malam-malam kan, ambil banyak. Bang, jimat sikit bang. Tidur mau tak nyenyak. Okay. Itu nikmat asasiyah dia panggil. Yang kedua dia panggil nikmat aqliyah. Nikmat aqliyah ni nikmat akal. Kebetulan orang Melayu kita pun menggunakan perkataan akal. Nikmat akal ni nikmat ilmu. Dapat faham satu benda tu nikmat tau. Nikmat akal. Boleh mengingat satu benda tu nikmat. Cuba lupa-lupa, dan makin berumur makin lupa kadang-kadang kan. Cari cermin mata pada kat atasnya. Setengah jam cari, mana cermin mata ni? Mana cermin mata? Menghabis setengah jam cari cermin mata. Tak jumpa. Tadi kan? Itu nikmat akliyah. Okey? Nikmat yang ketiga dipanggil nikmat badaniyah. Nikmat badaniyah ni nikmat kesihatan. Kita tak rasa kita punya lutut ni nikmat sampai sakit lutut. Kita tak rasa pinggang ni nikmat sampai sakit pinggang. Kita tak rasa hidung ni nikmat sampai kita sesama. Itu nikmat kesihatan. Okey, nikmat yang keempat dipanggil nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah nikmat yang menyenangkan hati. Apa dia? Keluarga. Keluarga tu nikmat qalbiyah dia panggil. Nikmat menyenangkan hati. Harta tu nikmat qalbiyah. Dan yang kelima nikmat imaniyah, nikmat iman. Nikmat iman tu satu nikmat. Kan? Sebab takrifan nikmat ma yatalazzazul insan, apa memberi kesedapan kepada manusia. Itu yang Allah selalu sebut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan. Surah Rahman tu berapa kali diulang benda tu. Wa qalilum min ibadiya syakur. Sikit hamba-Ku yang bersyukur. Kan? La in syakartum la azidannakum, sampai diingatkan, kau bersyukur Allah akan tambah nikmat lagi. Sebab benda syukur ni benda yang kita kena ada, sifat tu kena bentuk. Sifat tu kena bentuk bersyukur. Kalau tak, dia susah nak bahagia. Benda bersyukur ni benda yang kena bentuk. Kan? Kalau tak ada, minta kepada Allah, ya Allah aku ni kurang bersyukur, tolonglah bagi aku bersyukur ya Allah. Kita tak nampak isteri kita tu satu nikmat. Kan? Kalau kita tak ada bersyukur dapat isteri tu. Kita takkan nampak suami tu satu nikmat kalau tak bersyukur keberadaan suami tu. Makan,
kita takkan rasa makan sesuatu nikmat. Kan? Kalau kita tak rasa, ini rezeki hari ini ya Allah yang kau bagi pada aku ni. Jadi prasyarat dia kena bersyukur. Kan? Prasyarat dia kena bersyukur. So maksudnya itu prasyarat untuk kita maksudnya untuk kita jadi orang yang bersyukur. Maknanya untuk jadi orang bahagia. Sebab bahagia prasyarat kena bersyukur. Kan? Hari ini kalau kita, ya Allah, aku bersyukur Tuhan, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Ya memang orang ada salah, kan? Tapi maksudnya kebaikan yang lebih besar lagi. Kan? Mungkin rumah tangga kita dalam keadaan memang sangat sukar. Kan? Tapi fikir benda yang kita boleh bersyukur pada rumah tangga tu. Fikir satu benda yang positif pun cukup untuk kita teruskan rumah tangga tu. Saya tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, terlibat dengan sukan berkuda tau. Sukan berkuda. Yang memang agak betul-betul bersukan lah cerita dia. Takrifan atlet berkuda, okey, kuda yang endurance ni yang jarak jauh Kalau satu orang itu telah menghabiskan 100 km. 100 km berkuda, itu atlet berkuda. Dia ada satu organisasi, dia panggil FEI, Federation dia, maka dia akan iktiraf kita sebagai atlet berkuda. Jadi saya biasalah bagi 100 kilo, 80 kilo, kalau pertandingan kat Terengganu, kadang-kadang kat luar negara pun ada. Tuan-tuan ingat 100 km tu bukan benda yang senang tau nak habiskan. Dia mula pukul 5 petang, habis 5 pagi. Malam-malam pakai lampu macam tu. Lalu hutan, lalu pantai, lalu kebun sawit, lalu kubur Cina, lalu macam-macam. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Kalau orang endurance ataupun orang kuda lasak, dia semua akan faham. Lepas 50 km, kita akan tertanya-tanya kat diri kita, apa benda lah aku buat ni? Aduh lah. Apa benda lah, melecet sana, melecet sini. Itu belum kuda buat perangai. Kuda bukan motor suka-suka kita. Kuda ni dia benda hidup. Kita suruh pergi kanan, dia pergi kiri. Kita suruh pergi kiri, dia pergi kanan. Kita suruh stop, dia jalan. Kita suruh jalan, dia stop. Saya pernah stop tengah-tengah hutan, pukul 2 pagi. Tengah-tengah hutan. Tak jalan. Sampai saya kata, aku sembelih bagi budak tahfiz, kau baru tahu. Jalan pula, faham kan jadi? Betul. Tuan-tuan tanya kalau boleh berbual dengan Faizal Tahir, kita kawan-kawan saya buku dia, semua tahu. Kan? Semua tahu peristiwa tu. Saya cakap, aku sembelih kau. Faizal Tahir tu orangnya lembut juga. Sekali saya tengok kuda dia tak berjalan. Wow, dia punya kaki macam gini nak nak suruh kuda tu berjalan. Semua akan rasa benda tu. Kuda tak nak jalan, kuda kan, macam-macam hal lah. Okey. Sampai suatu tahap kita kata aku tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. 60 km, lagi 40 km kot. Tak boleh. Rabak badan dengan penat dengan apa semua. Tak boleh. Kenapa kita boleh habis? Kenapa orang-orang endurance boleh habis? Dia memaksa diri dia untuk mencari satu benda positif saja untuk meneruskan perjalanan. Jadi saya dalam dunia kuda tu saya belajar something. Saya kata, rupanya dalam hidup sama juga. Dalam rumah tangga, satu hari kita memang breakdown, kita takkan ada benda positif yang kita tengok. Cuba kita berusaha fikir satu benda positif, maka kita akan boleh teruskan bergerak. So bila kalau kita otak tengah panas, tengah bergaduh, memang kita tak boleh fikir benda positif lah. Nak bercerai lagi cerita-cerita. Memang tak boleh nak fikir. Tapi duduk tenang, cari satu benda positif untuk meneruskan. Kan? Jadi bila kita cari macam tu, cari benda yang boleh buat kita bersyukur. Kan? Sebab bersyukur tu asas kepada kebahagiaan. Okey, tuan-tuan silakan. Okey. Untuk bersyukur, lepas kita bersyukur, kita nampak, apa benda kita nak buat? Tuan-tuan silakan. Apa benda nak buat? Amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam rumah tangga. Dalam diri dan dalam rumah tangga. Sunnah Nabi ni, mengikut para ulama, berdasarkan hadis Nabi SAW dan berdasarkan sekecil mana surah Nabi pun dia ada dua benda.
Pertama, dia ada cahaya, dia ada nur. Yang kedua, dia ada barakah. Dia ada nur, dia ada barakah. Nur tu kita tak nampak, tuan-tuan sekalian. Tapi roh kita mengenal benda tu. Mana-mana perbuatan baik, contoh dalam hadis Nabi yang kita berwuduk kan, lebihkan wuduk kan ada bercahaya ke akhirat tu. Memang ada nur. Sekecil mana surah Nabi, dia ada nur dan dia ada barakah. Dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 15, Allah SWT sebut, surah Al-Ma'idah ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Telah datang daripada Allah nur, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, wa kitabun mubin, dan juga kitab yang nyata, jelas. And wa qad fassara katsirun minal ulama anal maqsud nur huna huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli-ahli mufassirin, ahli tafsir mentafsirkan bahawa nur di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap sunnah tu dah ada nur. Katakanlah kita buat, maka dalam diri kita ni ada nur, ada cahaya. Okey. Ini sudut rohani dia tahu, sudut rohani dia. Okey. Nur ni dia akan menerangi kegelapan. Nur akan menerangi kegelapan. Jadi, kalau tuan-tuan banyak mengamalkan sunnah pada diri dan rumah tangga, kita akan mula nampak benda yang orang lain tak nampak. Sebab kita dah ada cahaya tu. Itu yang kadang-kadang orang yang banyak mengamalkan sunnah, buat benda baik, dia akan nampak side yang orang tak nampak. Kan? Jadi mengamal sunnah, sekecil mana sunnah? Ibu-ibu akak-akak pakai cincin. Abang-abang ayah pakai cincin. Bukan saja sebagai kita berhias, niatkan pakai sunnah. Satu nur kita dapat. Masuk rumah nanti tapak kaki, langkah kaki kanan. Niat sunnah. Satu nur kita dapat. Makin banyak kita mengamalkan sunnah ni, makin kita akan nampak benda yang orang lain tak nampak. Sebab dia menghilangkan kegelapan. Itu yang orang yang makin mengamal sunnah, untuk dia bersyukur, dia kena nampak. Syukur ni kena nampak. Kena nampak nikmat tu suatu tempat. Maka dia akan nampak, makin nampak. Kan? Makin luas pemandangan dia. Dia bukan saja melihat, tapi dia dapat memandang. Bukan saja melihat dengan mata, tapi memandang dengan mata hati tu. Sebab dia menghilangkan kegelapan tu. Sebab tu, okay, step dia, bahagia ilmu rasa. Dia bukan ilmu tahu. Dia ilmu rasa. Jadi kita kena rasa bahagia. Macam mana prasyarat dia kena bersyukur. Macam mana syukur ni kena nampak nikmat. Macam mana nak nampak? Aku tak nampaklah kebaikan suami, tak nampaklah kebaikan isteri. Kena amal sunnah. Dengan sendiri kegelapan tu akan hilang. Kita akan makin nampak sisi yang mungkin orang lain tak nampak. Lepas tu kadang-kadang ada yang kita tak nampak, orang lain boleh nampak. Kan? Isteri kau baiklah. Baik, apunya bebel je. Kita rasa macam tu. Dia nampak dengan bebel tu lah kau berjaya dalam berniaga. Kalau tidak, kau asyik tidur sampai tengah hari. Nak tidur, abang, apa dia bagi abang? Bebel itulah berjaya dalam bisnes. Maka kita tak nampak, orang lain nampak. Kan? Maknanya itu, nur, nak kena nampak tu. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Okey, habis bab keempat. Yang terakhir bab kelima, saya nak cerita beberapa sunnah. Kan? Sunnah pada diri itu banyaklah. Ini sunnah dalam rumah tangga lah. Apa kita boleh buat. Usahalah untuk buat. Bukan sunnah itu kita niatkan, ya Allah, sebab nak nur tu, biar aku nampaklah benda kesyukuran, nikmat yang ada tu. Biar kau bagi aku nampak. Sebab aku nak amalkan sunnah Nabi. Sebab makin banyak sunnah kita amal, makin banyak ada nur, makin nampak benda yang kita orang lain tak nampak, yang kita boleh nampak, akhirnya kita boleh bersyukur. Okey, antaranya apa? Sama-sama cari agama. Sama-sama meningkatkan ilmu agama. Dalam hadis, kan? Walaupun Nabi sebut mengenai lelaki, tapi sama-sama. Tunkahul mar'ah li arba'. Ada setengah-setengah ustaz menterjemahkan, nikahilah perempuan itu kerana 4. Tapi ayat ini dia bukan fi'il suruhan, dia bukan fi'il amar. Bukan kahwi inilah, bukan. Dia tungkahul, dinikahi. Maknanya biasanya wanita itu dinikahi kerana 4. 5 liha kerana hartanya. And kemudian kerana wali hisabiha kerana hartanya. Wali jamaliha kerana kecantikannya. Wali diniha kerana agamanya. Fasfar bidzatid din. And maka pilihlah orang yang ada agama, maka sejuklah tangan kamu. Orang beragama ni orang yang nak agama, bukan kelulusan agama.
Ada orang yang kelulusan agama tapi tak nak agama. Ada tau? Dia kelulusan agama tapi tak nak agama, tak nak amalkan agama. Kan? Kelulusan bukan main. Tapi tak amalkan agama. Ni orang yang nak mencari agama. Kan? Jadi saya dekat surau ni paling kurang semua nak duduk kelas, saya nampak dan mudah-mudahan kita ni orang nak agama lah. Kan? Kita mencari agama tu. Kan? Sebab apa tau? Dalam agama ni dia ada solution without problem. Kita belajar solution dulu sebelum ada problem. Jadi apabila berhadapan dengan problem, kita dah, solution tu. Tuan-tuan ingat, anak-anak kita kecil, dia belajar untuk jadilah anak soleh, berbakti pelah pada mak ayah. Untuk dia tu umur 7 tahun dan kita umur sekarang 30, 40. Bukan. Dia diajar untuk jadi anak soleh untuk bila tu? Untuk dia tu nanti umur 30, kita umur 60, 70. Lepas tu tak larat. Itu berguna ilmu tu. Ketika tu dia menjadi anak soleh, dia belajar solution dulu sebelum problem datang. Menghormati mak ayah. Jangan mengherdik mak ayah. Kan? Agama ni the solution without problem. Kita belajar. Ada panduan dia. Kan? Okey. Antara lain, ni dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, okey, Kana Rasulullah SAW yaqbalu ba'da azwaji wa huwa sha'im. Dan Nabi SAW itu mencium isterinya walaupun dalam keadaan puasa. Ada perbahasan hukum mana mencium pada puasa, tapi nak cerita ni mencium tu. Kan? Cium tu tak semestinya ciuman beria, maaf saya sebut, mulut ke mulut ke. Kalau kita dah berumur, mungkin benda tu tak sesuai. Nenek kau main ni kau ya. Tak sesuai. Cium dahi, cium tangan. Cium tu ada barakah, ingat ada nur dan barakah. Kan cium tangan isteri kita, cium dahi isteri, mencium itu. Kan? Jadi maknanya itu antara benda sunnah yang boleh diamal. Alhamdulillah kalau ibu-ibu kakak dah cium sama isteri, niatkannya ni sunnah. Kan? Bukan sebab yelah minta maaf lah. Cuma tu terpaksa. Kan? Betul-betul cium. Okey, abang pun kita cium dahi isteri. Kan? Kalau tak cium kepala dia, cium hubung dia. Kan? Dia ada nur. Kita akan nampak benda yang gelap. Sebab nur dia akan menghilangkan kegelapan. Okey, apa lagi? Muda'abah az-zaujah, maknanya bergurau dan bermain. Bergurau-gurau. Kan? Jadi tu saya kata tadi, sampai satu tahap kadang-kadang kita tak boleh nak komunikasi dan bergurau sebab bahasa tak sama. Sebab tu itu kena faham dan jurang tu kena hilangkan. Yalah. Jadi kalau suami nak cakap, okey, setiap manusia dia bercakap dengan hasrat tau. Setiap manusia bercakap dengan hasrat. Contoh, saya bagi contoh yang kecil dulu. Okey. Satu orang budak dia main. Banyak dia jatuh. Kaki dia luka. Dia pun menangis. Dia jumpa satu makcik yang pertama. Jenis makcik pertama. Makcik, kaki saya luka. Kan? Berdarah. Jenis makcik pertama. Degil. Dah cakap jangan banyak. Jangan banyak. Degil. Jenis makcik kedua. Kan? Luka. Aku banyak tinggi lagi. Biar kasih. Jenis makcik ketiga. Walaupun panas hati tapi main ubat makcik. Tengah sapu ubat tu lah dia cakap, kali jangan manjat lagi. Kan dah cakap. Makcik pertama, makcik kedua, makcik ketiga, mana yang best? Makcik ketiga. Sebab apa? Dia mengadu hasratnya adalah untuk meluah perasaan. Luka ni. Okey. Saya bagi contoh lagi. Satu orang suami, dia balik, dia cakap kat isteri dia. Tadi I jumpa menteri. Jumpa menteri lah. Jenis isteri pertama, bukan isteri pertama jenis isteri pertama. Bang, jumpa menteri, siapa-siapa pun boleh jumpa. Jenis isteri kedua, jumpa menteri. Abang jumpa kat mana? Dia cakap apa kat abang? Dia lama berbual dengan abang. Okey. Jenis isteri yang ketiga, jumpa menteri. Itu pada jakun ke? 1, 2, 3, mana yang best? Yang dua. Sebab apa? Hasrat bercakap untuk minta dikagumi. Setiap orang bercakap ada hasrat tau. Kecuali mengigau tak ada hasrat. Kan? Tapi saya bercakap tak ada hasrat. Memahami hasrat tu. Ini yang dalam hadis Nabi muda'abah tu. Maksudnya, karena Nabi SAW bermain-main. Dia tahu hasrat Aisyah tu apa. Bermain-main. Walaupun dia tak boleh
Tak boleh, mungkin tak sama, tapi dia berusaha bercakap tu. Kadang-kadang ada isteri yang bercakap, dia nak luar perasaan je. Abang inilah, abang ni, abang. Kalau dia luar perasaan, jangan jawab. Ada setengah kita pula dapat masalah, terus kita nak cakap, kita buat macam ni. Kan? Kita kena faham, dia nak luar perasaan je. Dengarkan je lah. Lepas 2 jam dah habis. Lajulah kita jalan-jalan, cik, jadi buka puasa lah. Jom. Kan? Sebab dia nak luar perasaan je. Kan? Okey, seterusnya. Apa lagi sunah-sunah rumah tangga? I'anah zaujah fi syu'unil bait. Bantu urusan keluarga. Dalil dia, su'ilat Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fil baiti. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ditanya Aisyah, Nabi di rumah buat apa? Maka apa kata Aisyah? Dia bantu juga urusan rumah tangga. Rawahul Bukhari. Mana membantu urusan keluarga. Kan? Kalau tak boleh nak semua bang, jangan langsung tak buat. Kan? Tak boleh semua, jangan langsung tak buat. Kan? Jadi itu sunnah. Kita jangan tengok ala beban tu malas tu, jangan tu. Tengok sunnah tu biar ada nur. Sebab setiap sunnah ada nur dan barakah. Kita dah cerita tadi. Kan? Kita nak buat tu sebab biar nur, ada barakah dan nur tu. Okey, apa lagi? Antaranya adalah mendoakan. Okey, mendoakan. Karena Nabi SAW idza sallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatarul syam. Nabi SAW selepas solat subuh dia akan duduk sampai kepada terbit matahari. Kan? Fa idza tala'at dakhala ala nisa'i, dan apabila telah terbit matahari dia akan berjumpa isteri dia, fa yusallimu alaihin wa yad'unna lahun. Maka dia akan beri salam dan mendoakan mereka. Doakan isteri, doakan suami. Itu sunnah. Bukan doa itu, nak nur tu, nur dan barakah tu yang kita nak. Kalau mau jujur, tanya diri, tak usah angkat tangan, tak ada hadiah, jangan tanya diri. Kadang-kadang kita marah suami kita untuk 5 tahun kebelakangan ni, ataupun kita kecil hati pada suami kita kecil hati pada isteri kita, kita marah dia. Lagi banyak daripada kita doakan dia. Ini orang kat Baghdad tau, saya cerita orang kat sini. Cuba tanya hati kita. Berapa banyak kita doakan berbanding kita marah dia. Kan? Sebab doa tu sunnah. Doa tu sunnah. Sunnah tu ada nur dan barakah. Dan mata ni Allah bagi nampak sikit. Bagi nampak sikit tu. Sebab nur dia akan menghilangkan kegelapan. Okey. Apa lagi? And makan sekali. Kuntu asyrabu ana ahid. Thumma anawu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi fayashribu. Saya sedang minum ketika saya haid, kemudian saya lalu maknanya kemudian Nabi SAW datang dan beliau begini meletakkan bibirnya pada tempat minum dan beliau peminum. Nak cerita sini itu lebih seni lagi, meletakkan bekas isteri itu kita letakkan. Nak cerita romantik, tapi maknanya ceritanya makan dan minum sekali. Tuan-tuan, ada satu kajian psikologi kita jangan tinggal makan dengan minum, dengan isteri kita. Kan? Macam mana sibuk pun, usahalah kalau tak hari-hari boleh dapat, tapi memang kena ada makan sekali dengan isteri, dengan suami. Kan? Sebab makan tu, kalau disuruh sunnah ada barakah lah. Ada nur dan barakah tu. Okey. Kemudian bagi suami, bagi nafkah sebaiknya. Afdalu dinar yanfiqu rajulu dinaran yanfiqu ala ahli. Sebaik-baik dinar, sebaik-baik duit adalah seorang menafkahi ahli keluarganya. Bang, dia bagi duit kat isteri tu, jangan niat kita kurang. Kan? Niat untuk sunnah tu. Dapat nur dan barakah. Okey. Kemudian cari sisi baik. Itu macam saya sebut tadi. Cari sisi baik. Otak kita kena sentiasa programkan, aku nak cari sisi baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Okey. Seorang mukmin tidak akan membenci seorang mukminah. Seorang mukmin tidak akan membenci seorang mukminah in kariha minha, kalaulah dia tidak sesuka satu perangai daripada dia, radiya minha akhar. Dia akan mencari perangai yang lain yang disukai. Sebab kalau kita tengok benda yang kita tak suka, jadi otak kita tu maknanya akan nampak benda tu je. Kita tahu sekalian, kalau saya ada satu kertas secara spontan, apa yang ibu nampak? Warna hitam. Apa kat abang nampak?
Hitam kat belakang warna hitam kan. Sebab kita fokus pada warna hitam. Kalau saya macam ni, apa yang kita nampak, tak ada seorang pun setakat ni yang nampak kertas putih ni. Ada seorang? Okey, bagus. Tapi dia tak kuat, saya tak dengar lah. Okey. Maknanya, hidup sama juga. Ini hadis Nabi sebut. Kan? Setiap sisi hitam, dan tetap ada sisi putih. Kan? Untuk kita tengok tu. Membetulkan cara tengok tu. Okey. Yang ke-12. Terima kasih. Yang ke-12, menjaga rahsia. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yafdi ila amratihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia paling buruk kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang menyetubuhi isterinya dan isterinya menyetubuhinya. Maknanya memang baiklah ceritanya. Kemudian dia menedahkan rahsia dia. Kan? Maknanya, oh, time baik-baik, time marah, cerita kat orang, cerita kat Facebook, cerita kat apa, inna min asyarrin nas, seburuk-buruk manusia. Jadi ada rahsia, tutup. Tuan-tuan, kita dimuliakan oleh orang lain bukan kehebatan kita. Kita dimuliakan oleh orang lain sebab Allah menutup keaiban kita. Kita tutup keaiban suami kita, Allah tutup keaiban kita. Ingat kita tu tak ada aib ke? Yang kita nak cerita-cerita sangat tu. Satu hari kalau Allah buka keaiban, tak ada lagi kemuliaan di sisi manusia. Jadi kita niat, aku tutup aib ni supaya apa? Supaya sunnah tu. Kan? Okey. Yang seterusnya. Maaf saya sebut jima. Kan? So maksudnya perhubungan antara suami isteri lah. Maknanya dalam hadis Nabi sebut lau anna ahadukum idza arada ayati ahlihi faqala bismillah. Kalau kamu nak mendatangi isteri kamu, maka hendaklah kamu maksudnya membaca doa. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut kan bahawa la yaqa'u ahadukum, hadis yang Dailami, ya la yaqa'u ahadukum ala imrati kama taqa'ul bahimah. Jangan seorang tu mendatangi isterinya seperti haiwan yang mendatanginya. Jadi maknanya, maaf saya sebut hubungan suami isteri ni benda yang sunnah sebenarnya. Walaupun tu kemanusiaan, tapi benda yang sunnah. Ini yang saya nak highly recommended. Maknanya Allah SWT bagi ilmu kepada manusia ni. Manusia dah kaji mengenai badan manusia ni. Ada benda-benda kadang-kadang berkaitan hormon menyebabkan kita hilang kehendak nak berjima tu. Maaf saya sebut Jadi pergilah jumpa doktor. Betulkah hormon balik? Kan? Saya baru-baru ni ada satu orang. Umurnya dekat 60 tahun. Dekat 60 tahun kan? Baik dengan saya. Jadi dia baru kahwin. Kan? Saya kata, akak kahwin kuat umur 60 tahun. Maaf saya sebut sebab akak macam akak saya. Kendak lagi, saya betulkan hormon Zat. Kan? Jadi benda jima' ni benda yang satu sunnah. Satu lagi benda kemanusiaan yang menghubungkan dua jiwa. So kalau kita memang dah dingin, memang kena pergi berubat. Jangan malu, tak semua diam emas. Ada orang cakap kan, diam tu emas kan? Tak semua diam emas. Abang-abang, ayah-ayah, kalau maaf saya sebut kalau ada sakit kan, yang menyebabkan pergi berurut, pergi jumpa hormon. Tak usah sayang lah duit pension tu. Kan? Duit pension tu, duit boleh datang balik insya-Allah. Tapi kesihatan tu benda yang mahal. Hubungan suami isteri, sakinah tu benda yang mahal. Okey. Tidur katil yang sama. Kan? Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Kuntu anamu ma'an Nabi SAW fi lihafil wahid. Aku bersama Nabi tidur dalam satu selimut yang sama. Katil yang sama. So marah macam mana pun kan, ataupun ni janganlah dah makin berumur seorang tidur kat TV, seorang tidur kat loteng kan. Tidur sekali. Okey. Betulkah hormon? Tidur sekali. Okey. Okey. Dan yang terakhir, sekalipun tak boleh, memang tak boleh pergi. Sebab apa? Mawadah tak ada. Mawadah tadi sulaman apa? 3. Sayang, al-hub, faham dengan hidup dengan cara baik, dengan menghilangkan kemudaratan. Sekalipun benda itu tak ada, dah tak ada, pisahlah dengan cara baik.
Ini surah Al-Baqarah ayat 229. Fa imsakum bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Mana nak pegang, nak tahan cara baik, nak pisah cara baik. Kan? Sekalipun begitu, pun tetap ada adab dan sunnah dia. Cara-cara yang baik, ya. Okey. Habis bab yang kelima. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan dia sebelum kita buka untuk soalan, ya. Kesimpulan dia, kita bahas dalam 5 bab tadi, kan? Itu mengenai keluarga sakinah, bahagia sehingga ke syurga. Okey. Bab pertama kita cerita mengenai ayat surah Rum ayat 21 tu. Yang kedua kita cerita mengenai kenapa perkataan hub banyak dalam Quran, tapi dalam rumah tangga bukan hub, dia mawaddah. Sebab mawaddah tu dia sulaman daripada 3 benda. Hub tu sendiri, cinta tu sendiri, kefahaman dan juga husnul muasyarah, mana hidup dengan cara yang baik. Kan? Okay, kemudian yang ketiganya kita cerita mengenai bab yang ketiga, kita cerita mengenai apa tadi? Perkataan mawaddah tu sendirilah. Lupa tadi, bab yang kedua, kenapa mawaddah hub ada dalam Quran, tapi bab rumah tangga tak ada cerita mengenai hub dalam rumah tangga, tapi mawaddah. Bab ketiga kita cerita apa tu mawaddah, okey, dan kenapa mawaddah boleh hilang, okey. Kemudian bab yang keempat kita cerita bahagia tu, bahagia ilmu rasa, bukan ilmu tahu. Kan? Untuk bahagia, pertama jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Prasyarat untuk bahagia kena ada syukur. Kan? Syukur ni kita nampak nikmat itu satu nikmat. Kita dah bincang ada 5 jenis nikmat. Okay? Dan untuk kita nampak nikmat tu kena amalkan sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi itu dia ada nur dan dia ada barakah. Kita akan nampak benda orang lain tak nampak. Dan yang terakhir iaitu kita bincangkan beberapa sunnah dalam rumah tangga. Sunnah bentuk diri banyaklah. Kan? Masuk tandas macam mana, pakai cincin contohnya, kan, adab makan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja yang kita boleh kongsikan pada pagi yang berbahagia ni. Jadi kita serahkanlah kepada pengurusi untuk siapa yang nak tanya, dan mungkin hadiah boleh dibagi dia ataupun dihadiahkanlah. Wallahualam.